Korang pernah tak terserempak dengan gambar hitam putih zaman penjajah yang bila korang tengok je, terus rasa sesak dada? Ada satu gambar yang memang betul-betul mengganggu emosi. Kat situ nampak askar kolonial tengah bergaya sakan berdiri atas benteng Kutereh, manakala kat bawah dan keliling kubu tu penuh dengan mayat penduduk alas yang bergelimpangan. Bila aku tengok gambar tu, automatik aku teringat perangai tentera penjajah Zek masa mereka layan jenazah mangsa kat P dan G pada hari ini. Suka bergambar dan seronok meratah darah orang awam ni rupanya memang dah tersemat dalam DNA bangsa penjajah dari dulu lagi. Jom aku ceritakan balik fail sejarah hitam di sebalik gambar laknat tu yang kuasa barat sengaja nak kita lupa, atau sebenarnya kita tak tahu. Tragedi berdarah ni berlaku pada tahun 1904 kat pedalaman Pergunungan Utara Sumatera, melibatkan masyarakat Islam dari etnik Gayo dan Alas. Korang kena faham, masa tu Perang Aceh ni adalah kempen ketenteraan yang paling panjang, paling azab dan paling mahal buat empayar Belanda. Dah berpuluh tahun mereka bakar duit berjuta-juta, hilang beribu nyawa askar, tapi masih gagal nak tundukkan jiwa pejuang Islam Nusantara. Bila dah terdesak sangat dan asyik menanggung malu, Belanda mula buang segala sifat kemanusiaan dan main taktik kotor. Mereka hantar seorang komander berhati binatang bernama Gottfried Coenraad Ernst van der Allen. Si Van der Allen ni bukan datang nak berperang macam anak jantan kat medan tempur. Dia bawa sepasukan tentera elit gerak gempur yang dipanggil Korps Marichosi untuk buat operasi pembersihan etnik secara total. Cara komander ni kerja cukup mudah. Dia cuma bagi satu kata dua, iaitu serah diri sepenuhnya pada penjajah atau mati beramai-ramai. Kemuncak kepada perangai syaitan mereka ni meletus pada 14 Jun tahun 1904. Hari tu, askar Belanda kepung sebuah kubu pertahanan benteng tanah milik umat Islam kat Kutereh. Kubu tu dah jadi tempat pelindungan terakhir untuk orang kampung etnik Alas. Penuh sesak kat dalam tu dengan orang tua yang uzur, kaum ibu dan budak-budak kecil yang menggigil ketakutan. Walaupun orang kampung cuma ada senjata tradisional dan senapang kuno, mereka bertegas tak nak serah diri dan sanggup mati pertahankan maruah tanah air. Dengar aja jawapan tu, Komander Iblis Van der Allen terus arahkan tentera dia merempuh masuk kubu tu macam anjing yang tak betul. Dia tak peduli langsung pasal adab atau undang perang antara bangsa yang lindungi nyawa orang awam. Askar penjajah yang serba moden terus lepaskan tembakan peluru hidup secara bertubi-tubi ke arah lautan manusia yang tengah bersesak tu. Tak kira orang tua, perempuan sarat mengandung atau bayi merah yang tengah menangis, semuanya dibunuh tanpa sekelumit belas kasihan. Kat dalam kubu Kutereh tu sahaja, seramai 561 orang Islam dibantai sampai mati dalam masa kurang 2 jam. Daripada angka tu, 189 adalah kaum ibu dan 59 lagi adalah anak-anak kecil yang tak berdosa. Nanti mesti ada penyokong barat nak sembang ini peperangan adil, dan orang kampung tu pun melawan sebab ada askar Belanda yang cedera. Korang lempang je muka mereka dengan fakta kematian ni. Korang tahu berapa askar Belanda yang benar-benar mampus masa pertempuran kat Kutereh tu? Cuma 2 orang. Nisbah 2 orang penjajah mati berbalas dengan 561 nyawa umat Islam dibunuh. Itu bukan perang namanya, tapi terang-terangan satu genosid. Dan kalau kita jumlahkan keseluruhan mangsa sepanjang ekspedisi jahat si Van der Allen ni meredah tanah Gayo dan Alas, angkanya tersangatlah luar biasa. Rekod mengesahkan seramai 2,922 nyawa umat Islam diragut tanpa peri kemanusiaan dalam kempen tersebut. Yang paling mencarik-carik emosi, sejumlah 1,149 orang daripada total mangsa keseluruhan tu adalah kaum wanita dan kanak-kanak. Mereka dibunuh seolah-olah nyawa orang Islam ni langsung tak ada harga. Tapi ada satu lagi realiti sejarah yang jauh lebih menyakitkan hati dari perbuatan membunuh tu sendiri. Walaupun komander yang bagi arahan tu orang Eropah, tapi askar bawahan yang tukang tarik picu senapang tu majoritinya adalah askar upahan dari tentera KNIL. Maksudnya, Belanda guna askar upahan keturunan tempatan untuk tembak mati saudara senusantara mereka sendiri. Inilah kelicikan taktik pecah dan perintah penjajah barat yang sangat berkesan dari dulu lagi. Lepas mereka dah puas meratah nyawa orang kampung, askar-askar ni langsung tak rasa serba salah. Mereka himpunkan dan susun mayat-mayat umat Islam yang dah bergelimpangan tu. Lepas tu, komander Eropah ni panggil juru gambar perubatan tentera bernama Dr. H.M. Niib untuk ambil gambar kenang-kenangan. Gambar bukti jenayah perang inilah yang masih wujud dan bertebaran di internet sampai sekarang. Nanti mesti ada yang nak pertahankan barat dengan cakap komander tu dah dihukum dan dikritik teruk di Parlimen Belanda lepas gambar tu bocor. Mari sini aku betulkan garis masa sejarah supaya korang tak kena kencing dengan diorang.
Lepas dia tamat operasi kejam tu, kerajaan penjajah relax je, naikkan pangkat dia jadi Gubernur Aceh pada tahun 1905. Bila skandal gambar ni makin panas dan dikritik hebat kat Eropah sekitar tahun 1907, barulah mereka buat wayang. Buatlah siasat. Van Dalen akhirnya dipaksa letak jawatan Gubernur pada tahun 1908 semata-mata nak tenangkan kemarahan netizen Eropah masa tu. Tapi hakikatnya, si pembunuh tu tak pernah pun dipenjarakan apatah lagi diheret ke Mahkamah Antarabangsa sebagai penjenayah perang. Paling celaka, tak lama lepas letak jawatan tu, kerajaan Belanda lantik pula dia menjadi komander tertinggi bagi seluruh tentera KNIL pada tahun 1910. Maksudnya lepas bunuh beribu umat Islam, dia dapat pangkat paling besar dalam tentera. Inilah dia rupa sebenar kemunafikan dan double standard paling jijik yang diamalkan oleh Puak Barat dan rejim Isbiul. Hari ni, bangsa yang sama ni lah yang paling sibuk masuk campur urusan negara lain dan ajak dunia macam kita ni pasal erti keadilan dan hak asasi manusia. Tolonglah, jangan mudah sangat terbuai dengan gaya sopan santun dan kemajuan bandaraya Eropah pada hari ni. Di sebalik kemodenan mereka tu, asasnya dibina di atas lautan darah, peluh dan air mata bangsa kita yang mereka tindas ratusan tahun dulu. Tolong kongsikan cerita ni ke anak-anak dan kawan-kawan korang semua. Biar mata mereka celik sikit dan sedar siapa sebenarnya pengganah dan pemuja darah yang sebenar di atas muka bumi ni.